Aku pusing kunci pun dah kosong. Ni kereta ni dah lama tak start. Aku tak pasti boleh hidup lagi ke tak. Kita try. Dekat meter pun dah tak ada penyala. Aku pusing kunci pun dah kosong. Jadi kalau berlaku kat korang, tambah-tambah kalau tengah parking apa ke, macam mana korang nak buat? Nak panggil orang untuk jumper ke macam mana? Jom aku nak recommend korang satu benda yang kita boleh hidupkan kereta ni. So aku nak recommend kat korang untuk dapatkan power bank jumper ni. Memang dapat menyelamatkan kita andai kata kalau kereta kita breakdown macam ni. Power bank pun kita dah placing dekat bateri. Jom kita start. So untuk menampakkan aku start kereta tu, aku bukakan mesin dulu. So korang pun nampak power bank aku dah dekat sana. Kita start kereta. Okay, meter semua dah on. Jom kita start. Alright, kereta pun dah berjaya dihidupkan. Hanya menggunakan power bank jumper ni saja guys. So kita boleh cabut kita punya power bank. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan power bank jumper ni, korang boleh dapatkan dekat link aku sediakan dekat bawah. Dapatkan segera guys. Korang boleh menyelamatkan diri korang daripada tak dapat hidup sekorang kalau bateri dah kosong.